Hari ini kami membawakan sebuah filem pendek yang bertajuk Generasi Madani Cermin Diri. Sebuah karya yang menyentuh sanubari, mengangkat mesej penting tentang nilai adab, akhlak serta peranan generasi muda dalam membina sebuah masyarakat yang berakhlak mulia. Dalam dunia yang semakin moden dan serba batas, filem ini mengajak kita untuk kembali merunung bahawa ilmu dan kecermanan akademik sahaja tidak memandai, tanda disertai dengan akhlak yang tinggi. Kisah perubahan watak Farid dari seorang murid yang kasar kepada insan yang lebih beradab menjadi teladan buat kita semua. Saksikanlah dan hayatilah pelajaran ini bersama kami, kerana sebuah bangsa yang hebat bermula dengan generasi yang berakhlak dan maruah. Farid, janganlah bising-bising. Kita orang cuma nak kemas meja je. Kan cikgu suka kalau meja terkemas susun macam ni. Lagipun meja kau ada je kat situ. Tak pergi mana pun. Alah, kau ni aku tanya je pun. Lepas tu cikgu pun belum masuk lagi. Kau orang semua saja je nak tunjuk baik. Hai Farid, kita orang buat bukan sebab cikgu je. Kita orang buat sebab nak belajar dalam keadaan yang tenang. Itu pun satu adab juga. Kami tak ada rasa apa-apa barang kau pun. Yelah tu nak jaga adab lah sangat. Aku haus lah, Meh sini kau nampak sedap je. Mintalah izin dulu. Itu tandanya kalau kau hormat kat kawan-kawan. Kalau kau tak ada duit ke, kau cakap je lah kat aku bagi je kat kau. Alah kau ni, minum pun nak kena adab ke? Kau ni bosan betul lah. Alah, sebab kita kawan lah, kita kena ada adab. Kalau kita tak hormat kawan sendiri, siapa lagi yang kita nak hormat? Alah, aku tahu jaga diri sendirilah. Ahahaha. Woi, kalau kau Amir, kau tak minta maaf pun. Alah, budak je pun bukan sakit. Aduh, kau ni. Walaupun kita buat silap kecil atau sikit, kita tetaplah kena minta maaf. Ha, betul tu. Kau bayangkan kalau ada orang buat kat kau macam tu. Kau macam mana? Suka? Aku tak terfikir pula. Sebab itulah Farid, kita kena beradab walau kat mana-mana pun. Aku nak masuk kelas lah. Aku rasa dia dah ada kesadaran dah tu. Haraplah, sebab dia tu tak bolehlah percaya sangat. Farid, awalnya awak datang. Awak susun meja. Kemas betul kelas pagi ni. Biasa sampah merata je atas lantai. Saya fikir balik apa yang awak semua cakap hari tu. Betul lah, tak guna pandai kalau tak ada adab. Saya sokong awak Farid. Yang penting awak mencuba untuk membuat lebih baik. Kawan-kawan, dah tengok tak cerita tadi? Pengajaran dia ialah adab dan akhlak adalah cermin diri. Generasi Madani bukan sekadar cemerlang dalam pelajaran tetapi juga dalam budi pekerti. Marilah kita jadi contoh bukan sekadar untuk rakan tetapi untuk masa depan negara, kerana bangsa yang hebat bermula dengan generasi yang beradab. Kami generasi Madani beradab, berakhlak, bermaruah, One is the loneliest number that you'll ever do. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two.
Saya fikir balik apa yang awak semua cakap itu. Betul lah, tak guna pandai kau tak ada adab.